cruise control. Dah bawa berat ni 27 tan. Tengok laluannya macam mana. Saya nak on. Okay. Saya dah set 81. Okay. Top speed. Okay. Dia akan on control. Dia akan naik 440. Okay. Dia punya eco tu saya set 5 km. 5 km. Dia akan lebih sampai 86. Dia akan brake sendiri. Dia akan perhatikan kelajuan. Dia akan on BEB. Nama agak bergoyang ni. Sebab orang ni berat. Buka je lah, tak rasa macam ni lah. Kan supaya dengar bunyi enjin. Control ni waktu jalan yang clear, mata kita segar, badan kita segar. Kalau mengantuk jangan pakai tu, kontrol bahaya. Nanti mama tertidur. Lori jalan sendiri. Okay, sekarang ni kita menurun bukit tu. Dia tak on. Engine brake sendiri. Saya tak pegang apa pun, on sendiri. So, dia akan cuba kekalkan kelajuan. Dia tak bagi lebih laju, tak bagi kurang laju. Jadi dengan fungsi dia cruise control. Dia bukan sekadar untuk mencapai kelajuan itu, takkan. Tapi dia lebih laju pun tak boleh. Dia akan on balik, on BEB. Dia balik mula. Kalau naik bukit, dia akan drop gear tu. Dia akan nak capai juga 81 tu. Kerana kita banyak bukit kan. Tengok lah posisi gear dia. Dan orang dapat tengok lah dia punya macam mana cruise control ni berfungsi. Lentis tak nampak sangat. Dia tak cukup lajak, tak cukup momentum. Dia tu mungkin tak ada momentum. Ni button Nico tu. Kita set dia berapa kilometer lebih. Dia 3 dia 5. Paling tinggi
usaha dia, video pendek